Assalamualaikum tuan-tuan. Bila saya lihat video ni, barulah saya faham apa yang tertulis di sini. Yang mana selama ni Datin Rosmah dituduh memiliki barang perhiasan dengan membeli melalui duit rakyat. Hakikatnya, kenapa syarikat ini ingin mendakwa balik Rosmah Mansur tentang barangan ini? Membuktikan dia memberi sebagai meminjam untuk Rosmah mempromosikan produk ini. Bukanlah Rosmah membelinya. Tapi apakan daya, walaupun disaman, kerana barang ini telah dirampas oleh pihak polis yang serbu ke rumahnya pada satu malam ketika itu, yang diarahkan di bawah pemerintahan Tun Mahathir. Jadi tuan-tuan, cuba lihat ya, yang selama ni kita memfitnah diorang, katakan duit ni beli barang kemas dan sebagainya. Terbukti yang mana ya, dia diberi oleh syarikat ini. Sehingga kan sekarang syarikat ini bertanya barang ini, sehingga kan nak menyaman Datin Rosmah, di manakah perginya barang ini. Bukankah barang ini telah dirampas oleh pihak PDRM di bawah pemerintahan Tun Mahathir pada malam itu? Jadi di manakah barang ini sebenarnya? PDRM patut menjawab isu ni. Jangan nanya orang macam ni. Akhirnya dia difitnah, sedangkan dia tak beli pun barang ni. Dia menggunakan untuk promosi, yang mana dia sebagai Iron Lady diminta untuk mempromosi produk ini. Assalamualaikum.